Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat semua. Agak lama juga saya tak bersiaran di dalam channel Malaya Table. Selalunya saya akan post sekitar 2 atau 3 hari satu kali saya akan post video-video dalam bentuk short saja sahabat. Kekangan masa untuk saya membuat video untuk secara berinteraksi ataupun video yang panjang agak terhad sahabat semua. Tapi pada hari ini saya ada sedikit masa untuk saya buat jualan lah seperti biasa sahabat. Untuk saya buat jualan kepada 2 keping duit duit lama lah, duit siri yang ke-7, wang kertas Malaysia untuk siri yang ke-7. Untuk kali ini saya tampilkan mata wang bernilai muka RM5 dan RM10 sahabat semua. Untuk secara ringkasnya saya nak terangkan sekali lalu lah. Untuk wang kertas siri yang ke-7 ni sahabat, dia telah dikeluarkan mulai tahun 1995 hingga 1998 dan ditandatangani oleh Tan Sri Dato' Ahmad bin Muhammad Don lah. Itu Gubernur Bank Negara yang kelima lah. Wang kertas siri yang ke-7 ni sebenarnya ada tak silap saya berbagai cetakan lah, tapi saya terangkan secara lalu lah sahabat semua. Jadi saya tak perlulah terangkan apa dia punya corak, bentuk corak ni, sekali lalu saja sahabat. Okey, untuk wang kertas RM5 ni sahabat semua, wang kertas ni dia sebenarnya mempunyai 2 cetakan sahabat. Untuk yang di hadapan kamera adalah cetakan Thomas D. Laru. Kita boleh tengok secara jelas cetakan. Tu dia, Thomas D. Laru. Kalau lagi satu cetakan adalah daripada Canadian Banknote. Jadi Canadian Banknote kadang-kadang agak sukar juga kita nak dapat. Tapi kedua-duanya mempunyai ada keunikan tersendirilah. Okey, itu ada 2 dia punya cetakan. Manakala untuk mata wang RM10 dia mempunyai 3 cetakan daripada 3 syarikat lah yang telah dicetak untuk untuk bank negara, untuk penggunaan kita lah sehari-harian pada tahun tersebut lah. Yang pertama adalah daripada Frank Coin Charles Oberter dan yang kedua adalah Giske and Devirian, yang macam di hadapan kamera sekarang, yang ada di hadapan saya ni. Inilah. Okey, saya fokuskan sikit, kan nampak sikit. Kita boleh tengok situ Giske and Devirian. Tu dia Perancis lah kot ni kan, saya pun tak sure lah. Saya pun dah terlupa lah. Dan lagi satu cetakan adalah Frank Coin Charles Oberter. Itu adalah yang ketiga lah, cetakan yang ketiga untuk duit RM10. Okey sahabat semua, saya teruskan untuk 2 keping wang kertas siri yang ke-7 ni, yang ditandatangani oleh Tan Sri Ahmad Don ni. Saya ingin buat jualan sekaligus sahabat ya, tidak jual asing. RM65 siap pos dia bagi. RM65 siap pos. Kondisi pun masih elok, masih cantik. Siapa sahabat yang berminat untuk memilikinya, bolehlah berhubung dengan saya. Saya letakkan email saya di description. Bolehlah berhubung melalui email, nyatakan, kenalkan diri melalui email dan kita akan boleh bertukar nombor telefon lah. Saya nak letak nombor telefon, saya takkan letaklah di dalam channel YouTube ni kerana pelbagai kekangan lah. Kadang-kadang pun scammer pun banyak, panggilan yang kadang-kadang mengganggu pun banyak. Jadi kita perlu berhubung melalui email dahulu sahabat semua. Okey, itu saja untuk kali ini. Semoga kita boleh berjumpa di next video dengan sesi ataupun siri-siri jualan yang saya akan laksanakan. RM60 untuk 2 keping ni, siap pos. Sesiapa yang ingin boleh berhubung dengan saya. Sekian dahulu. Assalamualaikum dan selamat malam.